Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Nur Jannah Fatia binti Syazwan. Saya dari kelas 3 Sabah ingin menceritakan kisah bakti anak-anak tikus. Pada suatu pagi, dua beradik tikus keluar mencari makanan. Namun mereka gagal mendapat apa-apa makanan walaupun sudah lewat petang. Dalam perjalanan pulang, mereka terdengar satu suara meminta pertolongan. Mereka pun berlari ke tempat kejadian dan mendapati Musa hendak memukul tupai. Ketika itu, tupai sedang membawa banyak makanan. Kedua-dua ekor tikus itu terus menggigit kaki dan ekor Musa. Maka Musa pun melarikan diri. Tupai berterima kasih dan memberikan sedikit makanan kepada anak-anak tikus itu. Tidak mengapa Pakcik Tupai, kami ikhlas menolong, kata dua beradik itu. Tupai pun mengajak mereka berpindah ke tempat tinggalnya kerana di situ banyak makanan. Pengajaran, ingat ya kawan-kawan, orang yang mulia sentiasa mendapatkan keberkatan hidup. Sekian, terima kasih.